Tomato. Wah, nasi tomato. Nasi serai. Ni nasi serai. Nasi serai. Ni kuih dangai. Siapa bagi? Ini tadi. Oh. Kau Fauziah bagi. Pak Aidnya rumah tu. Kuih dangai. Macam mak angkat aku, Makcik Normah. Dekat apa ni, kat Jerelun buat kuih dangai. Tapi dia buat kuih dangai tu jenis panjang tu. Macam pulut panggang punya saiz. Banyak je dia bagi. Lapak tu ayak tu. Tiba jadi orang Kedah. Tiba. Sedap kuih dangai dia. Dia lemak-lemak masin. Manis. Kelapa tu. Kelapa dengan tepung apa? Tepung beras. Tepung pulut. Air tumpah. Bakar dia bakar. Tahu? Ada buat masak tu, atas tu. Kan tidak kan? Itulah kita kan. Kata Fauziah ni dia nak pergi sini memang ajak datang ni. Dah dah lama tak pergi. Kalau pergi sana sama dia buat jangan aku dulu. Orang tak buat lagi dulu ni. lemak. Apa lah bismillahirrahmanirrahim. Lembut kan? Orang tak dijual atas ni. Ada dia jual jenis yang panjang tu. Tak ada orang buat yang jenis bulat macam ni sebenarnya. First time aku datang kat sini, dekat je dengan rumah. Dekat Kempas, The Grand Seafood. Dia banyak makanan-makanan masakan Thailand. Nampak tu. Ada lok cing kerabu Maggi, pulut mangga kaki kerabu kaki ayam. Sedap ni. Lepas tu tadi dekat situ dia ada Thai Mart. Jual barang apa? Produk Thai. Nasi goreng belacan. Stew, tom yam putih. Tu apa? Puyuh tu je. Cukup ke? Tak cukup je. Tak dapat apa nak makan punya. Cuma ni apa ni? Umi punya tom yam ayam. Ni. Tanjung Bin, Tanjung Pelepas punya ni. Okey, aktiviti hari ni aku saja je bawa mak dengan adik aku nak pergi Taman Negara Johor Pulau Kukuk ni. So kita dah beli tiket dia. Beli dekat sini, kawasan ni. Dia ada tulis, kau nampak situ. Dia ada tulis Johor National Park sini. Tiket dia hari Isnin sampai Ahad 9 ke 5 petang. Tersedia tutup. Last tiket pukul 3. Last park entry pukul 4. So beli tiket kat sini. This one dewasa RM5, warga emas mak aku RM3. Dia sama harga kat tanah. So kena parking kat dalam ni. Nanti bayar kat situ RM2. Lepas tu kena jalan pergi kat terminal sana tu. Nanti dia tunjukkan lah dekat belah kanan. So nanti aku nak pergi park dulu. Lepas tu baru kita cerita kemudian. Right, see you later, bye. Nak parking kereta tadi agak susah sebab dia punya tempat parking tu dah penuh dekat terminal bas tu. So dia kata parking je dekat kedai-kedai tu. Dekat belakang kedai tu banyak lah parking tadi. Cuma dia kata jangan parking kat sini. Tepi-tepi jalan ni dia tiap-tiap hari saman 300. So kita nak pergi ke terminal ferry kat depan tu. So kita dah dekat sini. Terminal ferry antarabangsa Kukuk Johor. Nanti kita naik dengan Uncle K. Uncle K ni akan arrangekan. So kita nak pergi beli air dulu sebab dekat dalam sana tak ada kedai. So kena beli air lah kat sini. Apa benda makanan nak makan ke apa. Beli apa? Air mineral. Syafiq, aku nak satu. Okey. Ini pergi Tanjung Balai. Tanjung Balai, Indonesia. Tanjung Balai, Indonesia. Karimun Island 45 minit. Ini jeti pelabuhan sama dengan Iskandar Puteri. Oh, okey. Dia pun pergi Tanjung Balai. Kelebihan dia ada pergi Batam. Batam.
Oh, daripada sini boleh juga? Sini tak boleh sana. Sana. Hello. Apa khabar semua? Nama siapa? Uncle K. Cari saya. Uncle K UK, okey. Ini orang panggil Wak K. Sekarang satu Uncle K. So kita nak pergi ke Pulau Kukuk, Taman Negara. Hopefully cuaca elok lah. InsyaAllah cuaca pun nampak cantik juga. Oh, tu pot kuning sana tu. okay. Nampak tak? Rumah yang tepi pantai itu semua homestay. Oh. Yang ini semua Selat Melaka, Selat Melaka. Dari sini Melaka Kuala Lumpur. Itu Pulau Kukuk. Sana. Sini yang bikin rumah semua tak ada sekolah punya. Kayu bakau dia tahan lama kan? Wah. Ratus tahun punya. Hantam sampai dekat-dekat 20 kaki satu batang. Oh. Satu batang. Okey, bayar sini. Jaga handphone Alright. Jaga langkah. Bismillah. Alright. Sini lah. Ni, sini lah. Oh, situ. Oh, sana. Sini. Alright, thank you. Bot baru lalu. Okey. Ya. Okey. Pakai light dekat apa? Okey. Right. Okey. Alright. Akak. Pergi dulu. Ni. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Jom. Pakai light dekat. Pakai life jacket. Duduk belakang kan tak nak? Oh, sini. Okey. Alhamdulillah. Alright, thank you. Jom pakai life jacket dulu. Dia dah sampai sekejap je. Dia macam 2-3 minit je. Terima kasih. Wah, birunya. Birunya. Amazon 2.0. Oh, Amazon 2.0. Kau carut aku kan? Hari tu pergi Amazon, hari ni Amazon lagi. Betul lah kata J. Kau pergi Amazon lagi ke? J tidak silap je. Okay, kita dekat sini. Orang ya? Okey, sekejap. Cek 4 orang. Mana dia? Ni. Okey, saya ambil ni saja. Okay, terima kasih. Sekejap Alright. Lepas ni tuan-puan akan masuk, terus sahaja menuju ke menara belakang. Sampai menara, patah balik, ada satu sempang masuk ke kiri, terus sahaja menuju ke satu platform yang ada signage Pulau Kukuk. Okey, jumpa je signage Pulau Kukuk, tuan-puan semua diminta berpatah balik melalui jalan yang sama untuk keluar. Sebab kawasan depan ni kita dah dapat notis mengatakan tidak lagi selamat untuk digunakan, jadi kita tutup kepada semua pelawai. Okey, jumpa je signage, kena patah balik semula. Okey, yang kedua, tandas hanya satu sahaja di belakang berdekatan dengan menara. Kawasan lain semua kita tak ada menyediakan tandas, hanya satu sahaja. Jadi kalau tuan-puan ada sebarang urusan untuk menggunakan tandas, hanya di belakang sahaja. Okey, jarak laluan adalah 2.6 km termasuk berpatah balik dan masa lebih kurang dalam 40 minit ke 1 jam. Okey, dan yang terakhir, kalau ada makanan, minuman plastik, minta simpan dalam beg sebab kita ada sedikit kawanan monyet.
Okey, kalau kata mana yang takut monyet ni, tak jangan pandang mata dia lah. Okey, sebab dia takkan kacau kalau kita tak tengok mata dia. Cuma makanan kalau bawa tu Simpan. kena simpan. Okey, nanti tuan-puan akan masuk ke kiri, nanti keluar terus dia menuju ke JT depan yang berbumung sana. Nanti tunggu dulu, kita akan telefon nombor untuk hantar ke atas. Okey, itu sahaja. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jom. Kita masuk ke dalam. Dia punya route ni lebih kurang dalam 40 minit lah pergi dan balik, dia kata. Akar apa? Akar jangkang tertinggi. Berapa meter? 20 kaki. Bukan meter tu, kaki tu rasa. Akar jangkang. Oh, sedap, reduk je kan. Better dari komodo. Kau pantang, kau pantang panas. Kau boleh nak aircon. Better dari komodo tertampar komodo itu. Sini dia tanam juga ni, ada apa? Plot-plot berus mata buaya. Wah, tumu merah, jenis-jenis pokok bakau ke? Bakau minyak. Bakau minyak. Yang ni berus. Oh, sedap bunyi. Berus. Kan? Berus. Jom. Bakau pun ada kurap, Yals. Kau ingat manusia je berkurap? Kurap lagi mujarab. Kurap mujarab kat tu ni. Kau tetap berkurap. Toilet ada satu je kat sini. So kalau kau nak membuang, di sinilah tempatnya. Lepas tu ni hujung tadi, daripada JT tadi kita terus akan sampai sini. And then kita kena patah balik lah. Okay. Naik ke atas tu lah, tengok pemandangan dia. Umi larat tak Umi? Teruslah guide mak aku. Kita naik ni lah, kita naik tangga ni. Boleh kah? Tinggi juga tu. Slow-slow lah. Kita tengok dia punya apa ni, lookout point dia. There. Dudu. Dah ni atas. Hijau. Hijau sehijau-hijaunya. Masya Allah. Cantik kan? Hijau je semua. Cantik. Nampak weh lang. Okay. Lang mencari mangsa. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nak laju sangat ni. Gayat tu. Kan gayat kan? Ni dah lah gayat bawah. Tinggi weh. Ui, asyik turun dulu. Jangan tengok bawah. Jangan tengok dekat dia punya ni. Tinggi tu. Nampak. Berpeluh tangan aku. Kita nak pergi ke belah sana pula. Tadi kita dah pergi ke lookout point dia tu. So kita nak pergi sini kiri.
tadi kan kita terus saja kat platform tu. So kat sini kita pergi sini pula. Kita nak pergi ke biggest mangrove tree platform. Okay, sana. Hai, Assalamualaikum. Ni pokok apa ni? Oh, besar eh. Jom. Jom ni, ke sini. Ikut je dia punya tu. Go, go, go. Macam sembunyi lagi. Menegak. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Jadi dah kena patah balik. Dia tak ikut sana. Pulau Kukup. Okay. Kalau korang datang JB, aku suggest kau boleh datang sini juga. Especially yang those yang suka alam semula jadi, datang kat Pulau Kukup ni. Tiket masuk tadi RM5, dewasa RM3 dengan kanak-kanak dengan orang warga emas. Boat dia RM10 return. Okey lah, bagus. Kalau nak bawa anak-anak kan, untuk dia kenal nature semua, nak tahu ekosistem semua, recommended datang sini. Tempat dia pun okey. Kalau tidak, kita boleh terus ke sana je. Tapi sebab laluan tu ditutup, tak selamat nak dilalui, kita kena pergi sini je, JT ni. Tunggu kat situ untuk boat balik. So dia tutup, so kita kena patah balik lah ikut jalan tadi, that side. Kita orang rehat kejap sambil dengar bunyi ombak ni. Air belum pasang lagi, so nampaklah akar-akar ni kan bakau. Best lah, Alhamdulillah cuaca pun elok. Silalah ke sini, ke Taman Negara Johor Pulau Kukup. Lagi satu dekat Tanjung Piai. Tengok kalau sempat sekarang kita nak pergi Tanjung Piai pula. Kena pergi sana, tunggu kat sana. Tunggu kumpul dulu, dah berapa orang tu baru dia boat tu datang. Oh. Kebiru-biruan. Alright. Terima kasih. Bismillah.
Alright. Tak, dia tekan dua benda ke? Nanti tu ulang dekat kat pengat office Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay, Alhamdulillah dah settle kita punya trip ke Pulau Kukup. Kita nak pergi lunch dah. Tengok mana kedai makan yang okey. Dan maybe kita singgah kejap lah. Makan lapar gila dah pukul 12 lebih lah. Kita orang singgah makan tengah hari dekat sini, Asam Pedas Idaman. Barat dia check apa. Dia lawak asam pedas je kat sini. Oh, tu apa? Oh, ni. Oh, ni asam pedas. Macam ikan dah tak ada eh. Ni asam pedas siakap. Tak ada dah. Udang kan. Oh, ni. So, ni makan tengah hari aku. Ikan selau masak asam pedas, daging, sambal, ulam. Kita nak dinner di sini. Atas sini. Oh, oh, oh. Alright. Air koi kat bawah tu. Ui, panas. Okey, terima kasih. Hari ini kita makan telur kailan ikan masin, sotong goreng tepung dengan ikan siakap bakar sambal. Telur dadah, sayur. Ni sotong cedak tepung eh? Tepung, goreng tepung. Ikan bakar tak sampai. Okey. Alright, terima kasih. Okey. Ya. Tiba-tiba dapat nama Umi panggil Aswad sebab dia hitam. Kenyang dah dia dah makan apa?
makan sotong dengan ikan. Kita jalan-jalan selepas dinner saja je, pusing kat bandar ni. Bubur terigu, bubur gandum. Umi buat ayam ke kambing? Ni ayam ke kambing? Ayam. Tak adalah. Ganja. Lali kambing sedap. Okay, Amy. Gak lo nak makan. Syafaq tengah busy menjaga, ada customer. Okay. Bye, Assalamualaikum. Kita berhenti di R&R Paguh untuk solat, untuk makan kejap, lapak, headset, lepas tu sambung berjalan. Satu tebu, satu jagung. Apa please? Memang tinggal satu je. Singgah dekat Senawang ni untuk beli ni. Kalau tapi dia dah cair. Ada sikit ais rasanya. Kau agak seru. Dah. Sebab nikmati iklan. Barak dia teringin. Dia kata ni paling sedap itu dia pernah minum. Sedap ke tak? Sedap. Tebu ni. Ni iklan tak berbayar ya. Nampak? Tebu di bibir memang sedap gila. Dah nak sambung drive balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lembusan Terimengkim. Thank you Barak. Penutup closing untuk vlog balik Johor minggu ni. Terima kasih kerana teman aku balik. Tolong teman berborak. Walaupun tak ada function sangat. boleh tak carut macam itu. Tak adalah, thank you so much teman. Function juga. Thank you sebab teman borak. Teman apa, tolong belikan air semua. Thank you. See you InsyaAllah. Kepada semua penonton di luar sana, selamat berpuasa. Kita akan berpuasa pada minggu depan. Dan jumpa lagi di post akan datang. Okay, bye, Assalamualaikum. Bye. Don't apa? Cepat. Don't apa? Don't what? Forget to? Don't forget to subscribe, like, share. Sudah langkah Barak. Okay, bye. Kau kena hantar dia balik dah. Nak sampai rumah dia. Bye, Assalamualaikum.